Hukum suami tak balik dalam masa 4 bulan tanpa berhubung atau bertanyakan khabar nafkah. Berdosa tak isteri minta pasang? Tidak berdosa. Saja-saja menyakitkan hati suami, minta cerai, haram syurga. Melainkan beberapa sebab yang selalu kita ulang. Antara 5 sebab popular yang disebut dalam mahkamah syariah negeri-negeri dalam Malaysia, 5 sebab ni boleh minta cerai, tidak berdosa. Sebab yang pertama, suami larang buat yang wajib seperti larang tutup aurat dan sembahyang. Yang kedua, suami suruh buat yang haram seperti liwat, minum arak dan sebagainya. Yang ketiga, suami dera sepak terjang, pukul dengan besi, tendang, muka pecah dan sebagainya. Yang keempat, suami kena penjara. Banyakkan negeri kita buat minimalnya 3 tahun penjara. Faham tak gitu? Dan yang kelima, suami tidak mempedulikan kebajikan isteri, abaikan nafkah. Boleh minta cerai, tidak berdosa. Kerana nafkah itu hak isteri. Okey?